Tuan-puan, jangan sesekali buat kalau tuan-puan nak kaya dengan emas. Yang pertama, beli emas hari ini tapi nak jual 3 ke 4 bulan akan datang. Beli emas, simpan emas adalah untuk simpanan jangka masa sederhana ataupun jangka masa panjang. Jadi kalau tuan-puan nak jual 3 ke 4 bulan akan datang, duit tu tak sesuai untuk beli emas. Yang kedua, selalu monitor harga emas. Yang sebenarnya yang sesuai untuk monitor harga emas ni adalah pelabur emas yang beli 250 gram dan ke atas, iaitu sekitar RM120,000. Bagi penyimpan emas macam kita ni yang menabung 1 gram, 1 dinar, 10 dinar, jangan selalu monitor harga sebab ianya akan membazir emosi dan tenaga kita. Yang ketiga, beli emas tapi beli sekali saja, kemudian tak tambah-tambah. Tuan-puan, kalau nak kaya dengan emas, bukan emas yang membuatkan kita kaya, tapi habit, tabiat kita menabung emas setiap bulan yang akan membuatkan kita kaya. Kalau kita beli sekali sahaja, iaitu sekitar 1 gram, walaupun harga emas naik 100% sekalipun, kita tetap takkan kaya. Dan yang keempat, tuan-puan jangan buat kesilapan, iaitu beli emas tanpa itu. Tapi tuan-puan mengharapkan keuntungan bulan bintang yang suatu hari nanti tuan-puan akan kaya. Tuan-puan hanya akan automatik jadi kaya apabila harga emas naik. Sejauh mana keuntungan kita dengan emas adalah bergantung kepada ilmu yang kita ada. Dengan ilmu lah kita tahu kita nak buat apa, macam mana nak minimumkan risiko, nak maksimumkan keuntungan. Pesan guru emas saya, bukan emas yang membuatkan kita kaya, tapi ilmu. Bagi yang nak mula simpan emas, terus klik link di bio. InsyaAllah saya bantu selalu.